our preparation. Mana? Terima kasih Kak Nina belanja. Demi menjayakan kita punya misi. Yes, misi challenge ramen. Ramen kita hari ni. Yes. Tapi ni tak pedas kan? Kita akan pulang dulu dan masak. Mari kita. 1, 2, 3. Gidi. Thumbnail tak boleh gerak-gerak ni nak screenshot. Dia tak ramai. Okay. Dia tak gambar. Tak gambar. Pegang sekali. Angkat ayam nugget. Susu. Tak Semua angkat susu. Tangkap gambar dia dah. Angkat macam ni. Jangan angkat tapi yang letak letak Sabar. Tiga. Kenapa aku ni tak dapat cawan? Elok juga Tak baik. Kita buat kita semua orang. Pergi. Lepas. Tak nak lah. Majuk. Dah kecap. Jap. Jemput. Ayam seorang 2. Seorang 2. Kuning ni. Nugget berapa? Nanti sampai semua. Okay, so kita orang nak buat ramen challenge. Challenge dia, kita orang tak boleh minum air. Tak minum air. Siapa minum air dulu dia kalah lah. Aku. Kau ni air sama ni. Siapa minum air dulu, untuk dia masak akan tekak kalah. dulu. Bukan sebab Itu akan jadi pedas lagi. ni tak buka apa. Sheet ni. Oh, ni ambil sendiri. Abang dia buka Ni korang 2. Orang makan pedas. Mari kita. Belum start lagi kan? Dah siap apa? Belum start. Oh, challenge-nya? Boleh minum air, belum minum air? Boleh minum air. Wow. Kita buka weh. Atas. Okey dah habis dah. Tak boleh dah minum air. Dah minum air dah? Cepat. Siapa yang nak minum air? Ni jenis yang siapa nak pergi tanda tu pergi cepat. Rezeki lah dia pergi. Okay. Challenge start now. Jangan tergesa-gesa Semua tak boleh buat tergesa. Kau tu tak pedas. Ya. Pedas. Kau selalu makan yang carbonara. Carbonara cream. Lalu dah ada. Mana ada pedas? Dia macam Aku selalu cakap ni. Dah. Okay, nampaknya dah siapa yang tapi saya tak akan mengalah. dia kalau mengalah apa? Berhenti makan. Dia minum. Dia kena menghabiskan dalam masa Tapi dia tak ada enjoy. juga yang bilik pergi tu. Ciri bilik tu timer ke tak timer ke tetap. Pedas je. Korang kena berlakon pedas juga supaya dia nampak macam Pedas. YouTube kan YouTube. Boleh pasang. Giana tu. Ya tu. Bahaya pergi ambil minum air sikit. Air goreng. Apa yang lama sangat tu? Nampak matang. Tak boleh lah. Tu. Ya Allah, ya Rabbi. Weh, Terbang dia punya. sampai lah. Sama atas. Faham dah. Hahaha. Ngau-ngau dah. Wow. Dekat
Dah habis. Yeay. Menang. Dapat apa? Dapat lebih boleh? Dapat gaul. Dapat putih. Korang boleh dapat Rebecca. Rebecca pandai buat persembahan. Menarik tak? Dia berdiri sini. Apabila aku buat sini, dia akan diri sini. Menarik kan? Nak swat? Kucing. Ambil terus pun tak apa. Ambil tu. FOC. Dia cuma dia masalah pembuangan. Masalahnya kita akan swag dengan kucing yang masalah sama. Kita tengok sistem mata. Ada lah. Dia jemu tengok kan. Ni bapak lambat korang. Lambat lah korang nampak. Kita orang lambat sebab kita orang tambah tadi. Agak betul. Yang tu tak ada orang dia. Timbul tau. Macam ni lah. Orang tu tamak. Bawa untung. Betul Nina dah habis. Dah boleh minum air lah. Tak boleh, tunggu semua. Kenapa yang? Nampak kucing. Buat dua. Fatimah. Tunjuk sikit kucing. Dan last basuh pinggan tau. Apa ni? Dah tiba ni. Bagus juga basuh pinggan tu. Kasihlah. Tu laju Baru ada motivation. Tapi kira kan memang makan slow. Kan? Slow Tak, kita. orang tamak. Dia Dia tamak. tamak membawa rugi lah. Dia tamak. Selain tamak. Kita suka menyeksa diri kita. Ya. Tak makan apa-apa. Boleh juga. Tapi berkat. Benar. Penai lu tak tahan dah ni. Kata tu habis semua. Tak apa ni. Apa ni? Okey dia kalah dia biasa pinggan. You know, tak geram. Masalah hang. Dah. Habis dah. Belum, nampak tak tak. Masuk podium. Jangan geram. Ambil lah ni. Tak ada dah. Geram. Nak rasa kau boleh? Cukup minum. Susu. Apa yang dah ambil Kita ayam ni? kita tak ais. Oh. Goreng. Tengok. Alang punya. Oh. Dia alam ni. Ayam. Tak ayam tu seorang dua tadi. Bagus satu lebih untuk alang. Oh. Kami tinggal satu untuk akan. Naga. Naga. Weh, sumpah pedas nak mampus dia kurang ni. Macam kurang banyak. Kurang? Siapa?